Drama Pasca Kau Pergi bakal ditayangkan di saluran TV3 di slot Aksia. Drama Pasca Kau Pergi akan ditayangkan di slot Aksia mulai 20 Jun 2025. Untuk fans-fans drama Aksia, korang pasti dapat menonton drama baru selepas drama ini bakal menggantikan drama Bukan Ipar Sempurna yang ditayangkan sekarang ini dan telah memasuki minggu-minggu akhirnya. Drama Pasca Kau Pergi akan ditayangkan bermula pada 20 Jun 2025 ini dan dibintangi oleh pelakon-pelakon hebat seperti Johan Asyari, kita ada Liana Jasmine, Syed Irfan dan juga Zamarul Hisham. Drama ini mengisahkan sebuah keluarga yang mana hidup dalam keadaan mewah diuji dengan masalah kesihatan. Untuk sinopsis, drama Pasca Kau Pergi ini mengisahkan tentang seorang suami yang mempunyai kerja yang sempurna dan satu hari diuji dengan masalah kesihatan dan dia menghadapi penyakit stroke yang menyebabkan dia tidak boleh mencari rezeki lagi. Akibat kekurangan yang dialaminya, dia ditinggalkan oleh isterinya dan hanya dijaga oleh dua anaknya yang masih kecil dan juga masih belum dewasa. Jadi berbekalkan dengan semangat anaknya itu, dia cuba bangkit untuk mendapatkan kembali kehidupannya. Dari bagaimanakah kehidupan seorang suami dan seorang bapa dan juga dalam keadaan serba kekurangan masalah kesihatan iaitu stroke dan sukar untuk bergerak dapat membantu dirinya kembali ke pentas yang sepatutnya. Drama ni memang panjang dan memang sangat menarik untuk ditonton oleh korang selepas korang balik kerja nanti. Drama ni ditayangkan di slot Aksia pada jam 7 malam. Untuk barisan pelakon yang terlibat dalam drama ini adalah Johan Asyari membawa watak sebagai watak utama, Liana Jasmine sebagai isteri yang meninggalkan suaminya, Syed Irfan sebagai seorang anak, Zamarul Hisham merupakan watak yang mengganggu keluarga ini dan juga pelakon-pelakon hebat yang lain seperti Kaidah Marha dan juga Fia Amsyar. Untuk pengarah dan juga produksi drama ini, drama Pasca Kau Pergi, adalah pengarahnya adalah Rashidi Ishak, pasti jalan cerita drama ni best, dan juga untuk produksi KL Motion Pictures. Secara keseluruhannya, drama ni mengisahkan tentang kekeluargaan, perjuangan dan juga cinta antara ahli keluarga yang mana mereka diuji dengan kesihatan tetapi masih utuh walaupun ada yang gagal mempertahankan keluarganya. Jadi memang kalau korang dah tengok sedutan dia, memang nampak sedih cerita ni, tetapi banyak pengajaran yang boleh diambil dalam drama Pasca Kau Pergi yang akan mula ditayangkan pada 20 Jun 2025 nanti. Jadi pastikan korang tonton drama Pasca Kau Pergi ini yang akan ditayangkan pada 20 Jun 2025 nanti, dan pastikan korang like, share dan subscribe channel ini. Tolong untuk cukupkan aku 1k untuk subscribers dan aku pasti banyak lagi video-video yang akan aku update dari semasa ke semasa berkaitan dengan drama-drama Melayu dan juga drama-drama terkini. Jangan lupa untuk saksikan drama Pasca Kau Pergi di saluran TV3 pada mulai 20 Jun 2025 hujung minggu ini. Jangan lupa like, share dan subscribe tau. Terima kasih.